lah. Ayam ni kita dah ungkep setiap. Dia memang kuning sebab ni kita dah ungkep. Ini nama dia ungkep. Kita rebus dengan ramuan-ramuan tertentu. Kita dapatkan rasa ayam ni. Kalau dalam ni dah masak, kita goreng ni untuk bagi luar tisu sahaja. Jadi tak payahlah kita masak lama-lama kan. Kita nak crispykan bahagian luar kita. Next dah kita masukkan kopi goreng bah. Jadi kita gorengkan terus. Kita buat hapuk macam tu. Kalau dia terlalu crispy nanti dia tak. Kopi dia kalau potong tebal-tebal macam tu. Sebab nanti dia kecut. Bila dia kecut nanti dia tak etik lah. Kita potong kasar-kasar. Kita dah kan. Kopi ni kita kena masak sampai dia colour coklat. Coklat sikit, baru dia okey. Tak boleh terlalu hitam. Hitam nanti dia jadi crispy. Dia akan ada coklat-coklat sikit. Nanti bila kita dah angkat dia, nanti dia masih lagi masak kan. Lepas ni baru dia akan berubah colour. Dia akan ubah ke colour coklat yang lagi cantik. Kena tahu kan kenapa ayam gepuk dari atas sedap. Ayam proses kita buat dengan betul-betul supaya ayam gepuk kita tu kualiti, rasa yang sedap. Barulah kualiti. Itu mak ayah kau kan datang, okey? Follow kami untuk video seterusnya. Ya. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.